Betul ke AS serang Iran ini adalah kerana mereka terlalu pandai? Kajian pakar Indonesia dedah konflik di sebalik peperangan ini. Isu kedaulatan teknologi. Iran sekarang dah kuasai teknologi nuklear yang sangat tinggi dan juga sistem rudal yang paling tepat telah berjaya dibuktikan oleh mereka baru-baru ini dan membuatkan Iron Dome Israel sangat pening disebabkan kekuatan rudal daripada Iran. Pakar dari UJM pun akui Amerika Syarikat memang bimbang dengan kemajuan yang ada dekat Iran. Walaupun ekonomi mereka disekat dengan begitu dahsyat, mereka mampu hasilkan persenjataan yang sama hebat dengan negara-negara barat. Ini membuatkan Trump sangat bimbang dengan kemajuan yang ada dekat Iran. Jadi mereka memilih untuk menyerang Iran sebelum terlambat. Ada beberapa negara termasuk negara-negara besar belajar dengan mereka, khususnya AI dan bioteknologi. Negara Iran ni mereka tidak kedekut ilmu. Mereka akan share selagi mana mereka mampu. Sebab tu operasi ketenteraan Amerika, mereka fokus kepada pusat penyelidikan sains yang berada di Iran. Tujuannya supaya Iran tak jadi king di rantau Timur Tengah itu. Jadi perang ini adalah perang otak dan inovasi. Amerika sebenarnya tak nak Iran ke depan dengan teknologi-teknologi canggih. Walaupun mereka disekat dengan segala macam, tetapi Iran mampu mengeluarkan drone yang begitu canggih sehingga kan Rusia pun menggunakan drone yang dihasilkan oleh Iran.